Itulah, kambing macam tengah down lah esok kena korban. Tapi satu macam tengah pujuk lagi satu. Bing, kau okey tak ni? Aku takut besok EDD. Kau ngandung? Bukan. Estimated date dikorbankan. Macam lah kau ni, Bing. Kau kena faham bahawasanya korban diorang tu adalah pengorbanan kita. Tuhan dah pilih kita untuk menjadi penyebab mereka semua dapat lakukan ibadah. Jadi kita patut happy, patut teruja. Aku kenal kau lah, Bing. Kau mesti okey man. Kau Boleh? Semangat. Betul. So yang kambing tu pujuk macam mana? Manalah aku tahu? Korang berbual kambing? Ingat korban, ingat Nur Insan. Lungsuri www.nurinsan.sg/korban 2025 untuk daftarkan sekarang. Sorry. Jom ah. Cartel. 100 on the gas, I try to bro. Takkan silap kata bila go. Flex up on them collars, money shows. Dulu tak ada orang mention, sekarang semua on attention. We on the road. Cari beras, dapat sesuap pun tak berkeras. Keraskan hatiku, kerjakan mimpi dan lost on my peers at the pain in the past. No, I'm not sorry for knowing my worth. The blood that I've lost for a dream that I earned. It's for what you think, I'ma speak on my mind till the day that I die. It's gonna tell till it burns. I know I'm different, I'm on my own wave. I might cakap, let's get it, tapi semua swerve. Banyak suka tembak nama, suka buang masa. Apa korang nak church? I got some people that's praying, hoping the shit that I'm on takkan last, I'm a servant. Saya nasib pun tak ada orang pasal untuk korang tengok. Sekarang was the word, sekarang kita Selamat datang ke part kedua bersama Nur Insan, bersama Ustaz Ash. Podcast paling raw di Spotify. Saya Syam Rahman. Saya Raja Razi. Ustaz kedua. Kau cakap Ustaz paling raw tadi? Tak, podcast paling raw. Podcast paling raw Kalau Ustaz raw macam mana? Kalau Ustaz dah datang podcast paling raw, Ustaz pun kena jadi raw. Oh, okay. Yes, pasal soalan yang kita nak tanya ni berat, heavy. Boleh Ustaz ini soalan berat-berat ni. Ini semua soalan yang datang daripada pendengar-pendengar Kartel. Dan kita pun dah post something, poster, dan mereka berikan soalan-soalan ni lah Ustaz. Yang soalan seterusnya ni tentang, of course tentang lebih kepada wanita. Tentang isu keadilan Islam terhadap wanita Ustaz. Ada banyak feedback yang kita dapat. Yang pertama lah contoh, ramai wanita rasa Islam ni tak adil. Okay, first kalau rasa Islam tak adil tu dah murtad ke tak Ustaz? Belum Okay, baik. Betul ke lelaki dapat lebih dalam faraid? Ini betul ke? Betul. Jadi kenapa lelaki dapat lebih, kenapa wanita dapat sikit? So firstly, betul ke lelaki? Answer dia memang betul. So kenapa lelaki dapat lebih? So tu yang kita nak kena faham di mana peranan lelaki lah. So like I mentioned just now, peranan lelaki sebagai khalifah meaning to lead. To lead ataupun maksudnya adalah untuk manage. So lelaki punya role to manage is not just his family, macam maksudnya isteri dia dan anak-anaknya, tapi at the same time lelaki punya manage pun dia nak kena manage adik-beradiknya sekali. So revolve around adik-beradik. So contoh Contoh 5 beradik lah, 5 beradik, 3 lelaki 2 perempuan. Mak bapak dia dah meninggal. Habis ada duit yang nak kena dibagi-bagikan. So for example in such case, then for example sebab tu the next wali in line, pasal bapak dah tak ada, betul tak? The next wali in line siapa? Abang paling tua. Abang ataupun adik lelaki. Adik lelaki So lelaki tak kisah sama ada umur tua ataupun muda, tetap dia kena lead. Whether seorang wanita tu lebih tua daripada adiknya. Tapi it's not her job or role to lead the family, tapi walaupun yang muda nak kena lead, depends on umur lah. Maksudnya umur dia dah akil, baligh dan sebagainya. So kenapa lelaki yang portion lebih banyak? Because contohnya kalau seorang wanita tu dapat wang, langsung ulama tak pertikaikan apa-apa yang diperbelanjakan memang hak 100% her rights. Tapi apabila lelaki diberikan an extra of that portion, is he needs to manage. So whatever scenario happens in the family, then that is a portion that he is able to help him to manage whatever situation lah that happens. So maksudnya is kelebihan tu datang dengan amanah. Di mana pihak wanita apabila diterima tak ada amanah baginya. Meaning is fully rights, kalau nak spend on apa, spend on apa-apa. Tapi kalau for lelaki, that is kelebihan itu is amanah baginya untuk uruskan. So sekiranya sebab tu ada juga situation di mana faraid fatwa memberikan leeway yang lain. So contoh for example kalau memang
that lelaki itself tak dapat menegakkan keadilan throughout his life. Memang orang tahu, contoh dia macam maaf katalah dia kaki judi dan sebagainya. Masih receive the extra portion? No. The extra portions need to be given to who manage the family. So kalau if it happen to be a female, ada fatwa pun mengatakan bahawa give the portion to the female for that female to lead. Walaupun let's say contoh kalau adik-beradik lelaki dia semua memang tak betul lah, contoh semua macam kasar sangat. Bukan tak betul. Such situation lah. Macam saya memang raw je. Jadi direct kena macam cock up lah. Kena kaki judi ke kan, kaki minum ke. Jadi apabila dapat duit faraid tu, biasanya yang adik-beradik lelaki akan claim lebih. Aku dapat lebih. Tapi sebenarnya duit tu adalah amanah untuk jaga adik-beradik perempuan. Betul. Tapi siapa define the character? So basically is the families lah. So the families know better. In which zaman sekarang kita punya judge is only perkahwinan. Hakim kita maksudnya, hakim konteks kita revolve around perkahwinan sahaja. Tapi macam faraid, sensitivity about faraid in Singapore, there's no hakim itself, tapi ada advisory. Betul tak? Siapa yang macam nak uruskan dalam segi apa tu faraid, and at the same time yang ada pula pasal kita interlink with the secularistic ataupun the Singapore punya way of giving. Contoh macam nomination. So benda ni pun memang saya bukan ahlinya. Terus terang saya bukan ahlinya. So macam for example, kalau orang tu dah nominate orang lain, tak ada kerana family, how is the situation? Betul tak? Nanti adik-beradik start contest nanti. Betul, tu yang dah jadi lot of issue. So sebab tu apa tu namanya, yang kalau kita nak main peranan pasal faraid ni, memang is the apa tu family punya benda, in which kita in Singapore punya konteks, firstly I think it's better for an individual to approach MUIS lah. Kalau ada any issue regarding pembagian harta regarding faraid itself. Tapi the konteks ini macam yang saya cakap, purpose of kelebihan patah balik kepada amanah. Dan memang ada fatwa mengatakan kalau for example kita ada 4 adik-beradik. So 3 macam like you mention, 3 lelaki. Tapi benda ni pun macam susah kan. Pasal semua orang lelaki sekarang kalau in such scenario, and that type of lelaki, probably they will feel like aku nak aku punya portion lebih. Bukan memang is aku punya portion ikut agama. So part ni memang hak dia, pada dia hak dia lah ni. Dia dah gunakan hak as rights ataupun dia gunakan agama untuk mengambil. So ni yang I believe kalau it happens, I will encourage the family to approach an ustaz lah, yang ahlinya untuk come along in line. Pasal kalau tak, contohnya that girl or that woman have been taking care, yang jaga mak bapak dia, maknya. So contoh bapak dah tak ada, tapi mak masih ada, and that female yang masih jaga. So mana keadilan bagi that apa tu seorang wanita tersebut? Jadi pihak MUIS boleh berhak untuk memberikan kata putus yang mana duit ni akan lebih kepada adik wanita daripada kepada abang-abang dia, ataupun tetap akan will be decided by the siblings. Guidelines lah. Guidelines lah. Guidelines. I see. Okay, kita dah cover tu part Ni second meal lagi, heavy lah. Asal? Ini confirm laki bini yang tengah tengok kat rumah, confirm diorang tengah side eye each other. Okay. Apa soalan dia, bro? Kenapa lelaki boleh kahwin lebih tapi perempuan tak boleh? Kenapa lah? Memang berat lah. Berat mat. Kenapa lelaki boleh kahwin lebih tapi perempuan tak boleh? Tak boleh lah. Perempuan, kenapa tak boleh? pasal berapa banyak kali perempuan nak kena tebuk tupai. Tak ada lah. Ini pakcik-pakcik perempuan lah. Pakcik-pakcik. Lelaki kahwin lebih. The rationale macam mana? Pasal ada mengatakan lelaki, okay, ini kena going with the question Okay, Ustaz nak jawab dulu tak? Kenapa lelaki boleh kahwin lebih? Saya nak dengar. Kau elaborate dulu. Elaborate dia. Macam contoh, lelaki kalau nak kahwin lebih dari satu, okay, isteri kalau minta cerai, ada orang mengatakan isteri tu tak akan cium bau syurga. Isteri yang minta cerai kerana sunnah Rasulullah ni, dia tidak akan bau syurga. Isteri minta cerai kerana sunnah Rasulullah. Maksudnya lelaki tu kahwin lebih lah. Pasal ada mengatakan sunnah Rasulullah ni, ini kalau nak kahwin 4 kan sunnah Rasul. Betul ke Ustaz? For me personally, okay, not me personally, memang scholars pun mengatakan bahawa itulah, basically it's a stigma of kita boleh kahwin 4 and Rasul kahwin melebihi dari satu, kita anggap as benda sunnah. So
But the sunnah itself is perkahwinan tu sendiri. Dia bukan kahwin 4 itu sunnah. Oh, is it? Yes. Boom. Okay, faham eh. Habis perempuan tengah tengok confirm suami kat rumah. So sunnah kahwin yang untuk kahwin 4 tu bukan sunnah, tapi sunnah adalah kahwin saja. Berkahwin saja. Yes, betul. I see. So macam bila part ni mungkin lelaki banyak, aku tak tahu, mungkin salah saya kena tag juga. Pasal tak apa. Macam dia revolve around nafsu lah. Betul tak? Yes. Nafsu lelaki nak cakap dia lebih straightforward daripada seorang wanita. Wanita bukan cakap wanita tak ada nafsu, tapi wanita bersifat malu. So yang malunya menutupi nafsunya. Tapi kalau lelaki memang dia tak tahu malu. Tak sorry. Kalau straightforward begitu juga. Betul kan? Lagi nafsu kurang. Je Ustaz. Satu je. Kan wanita nafsu banyak. Tu pun is not under any hadith ke apa yang mengatakan bahawa contohnya lelaki ada 1 nafsu 9 akal. Lepas tu wanita pula ada macam 9 nafsu 1 akal. Oh ni it's not under any hadith ataupun sebagainya lah. Kau pernah dengar ni? Apa? Ada orang cakap tak bro, macam lelaki 1 nafsu 9 akal. Perempuan 9 nafsu 1 akal. Jadi dia orang kata yang nafsu wanita actually lebih tinggi daripada nafsu lelaki. Ya. Tapi ni kira it's not justifiable lah. Yeah, it's not justifiable lah. Okay, faham. Okay, so patah balik to the context is dia punya encouragement is perkahwinan. And that is the reason why the most popular hadith is that the Prophet SAW say, Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, syabab iaitu youths, youths, if anyone amongst you, man istata'a minkumul ba'a, ada kemampuan. So kemampuan ni pun kita selalu fikir in one text is apa tu duit. Siapa ada mampu duit, falyatazawwaj, maka kahwinlah. So bila time saya kat Mesir, antaranya Syekh Syam kami mengatakan ba'a ni maksudnya kemampuan apa? First thing ba'a, kemampuan kesabaran. If you have patience, then second ba'a is keadilan. Then the third ba'a berarti is kemampuan dalam segi wealth, baru wealth datang. So selalu kita fikir is, wah ada duit baru kahwin. Ba'a is ada kemampuan. Tapi kemampuan sini, ulama ni mengatakan bahawa is kemampuan dan kesabaran. Kemudian kedua adalah keadilan. Ketiga baru datang kepada harta. Fala tazawwaj. Kenapa? Fa innahu abghadu lil basar. Kerana ia akan menundukkan pandangan mata. Pasal antara lelaki dan wanita, lelakinya mata yang suka macam tengok sana tengok sini. Kau gitu Syam? Dulu lah. Okay. Sebelum kahwin lah. Yes. Okay. Lepas tu yang that is the first reason lah. So kita tahu bahawa in a terms where the eyes are the windows to the soul. Apa-apa kita pandang akan masuk ke hati. So apa-apa yang kita lihat akan masuk ke hati, merosakkan hati dan juga menguatkan hawa nafsu kita. Sebab tu yang the term second yang it will protect is wa ahsanu lil faraj. Dia akan protect kemaluan kita. So maaf katalah in a context where general lelaki kebanyakan sebab tu sampai memang ada fatwanya sendiri regarding masturbation. Maksudnya apa tu kalau bahasa Melayu saya pun tak pastilah, maksudnya memaksa ketuk-ketuk melancap lah. So maksudnya pasal nikmat lelaki kat luar tu dah boleh rasa. Kalau senikmat wanita dia dah kena sentuh baru akan dirasai. So kita yang lebih easily aroused. So the purpose of marriage is to protect these two things. First is your eyes and second is your faraj. As in kemaluan kita. Kemaluan alat sulit lah. So this is the purpose. Pasal kalau tak, macam a lot of apa tu situation, bad habits revolve around these two things. Okay. So patah balik to the topic, benda ni is Nabi menggalakkan orang untuk mengkahwin. Tapi yang maksudnya kenapa jadi 4? Pasal 4 kita nak kena faham the context of zaman dulu dengan zaman sekarang. Okay. So macam zaman dulu, even during the zaman Baginda SAW hidup, it's also interlinked with that time pun epitome Greek punya empire semua pun. Most of that culture, it's norm for a person to have more than 4 or 5 wives. Even bila time zaman jahiliah, seorang lelaki tu ada kalau saya pernah baca kitab sejarah lah, zaman jahiliah seorang lelaki tu ada melebihi daripada 5-6, yang ada sampai 10 isteri. Wow. So because of that ada 10 isteri dan sebagainya, tak ada keadilan. So baru apa tu ayat Quran ada yang mengatakan bahawa
Apa tu? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh dibolehkan, tapi apa? Mathna 2 ataupun 3 ataupun 4 maksimum. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. So syaratnya is fa in khiftum alla ta'dilu. Ta'dilu maksudnya kalau kau takut tak boleh adil, is satu je mencukupi. Okay. So the purpose is perkahwinan tu kena ada keadilan. Dia bukan sunnah ada 4. So the 4 ni revolve around hadnya, amount of kahwin. Maksudnya yang kita boleh kahwin ni. Pasal dulu there's no had. Zaman jahiliah there is no had. Kau nak kahwin berapa banyak pun boleh. Yang ada sampai ada 10 isteri. Tapi bila tanya zaman Islam datang, itulah Islam mempertahankan. When you mention Islam tak ada keadilan bagi wanita, the first question. So this is the keadilan terhadap wanita yang Islam datangkan, in which dia hadkan from any numbers into only 4 je. Okay, so the purpose is 4. Pasal memang Allah pun lebih tahu lelaki banyak syahwat, banyak nafsu dan sebagainya. Tapi the syarat is keadilan. So tu je. Tapi dia maksudnya bukan sunnah. Dia bukan sunnah kahwin 4. Allah hadkan jadi kepada 4 maksimum. Okay. Dia bukan sunnah Nabi lah kahwin 4. Sunnah Nabi adalah bernikah lah. Bernikah ataupun berkahwin. Tapi macam saya pernah discuss ni benda dengan isteri saya. Bukan pasal saya nak lah, just a discussion. Okay. Tapi dia cakap ni dia punya cakap lah dengan dia punya, dia kan banyak customer wanita-wanita. Of course. Orang ada that woman empowerment memang dia tahu. So dia cakap zaman dulu dengan zaman sekarang lain. Dulu Nabi kahwin 4 sebab dia nak menolong. Betul tak tu? Yes. One of the isteri-isteri. Macam Nabi ada lebih daripada 4 isteri. Tapi all of it revolve around political. Ada certain political case to strengthen Islam. Pasal it's a tribe punya benda. So dia to strengthen Islam. And at the certain is pasal macam as you mentioned, untuk tolong. Untuk tolong lah. Tapi isteri saya cakap, tapi zaman sekarang lelaki abuse that by saying it's sunnah Nabi, ikut sunnah, it's allowed, bla bla bla. Tapi kerana zaman sekarang ikutkan nafsu. Tak boleh jawab isteri saya. Saya tak jawab. Saya setuju. Setuju lah. Habis lah. Kau nak tolong? Dia kalau macam for example lah, macam insyaAllah tiba Razi dah jadi billionaire. Tak boleh. Tetap tak boleh. InsyaAllah lah. InsyaAllah billionaire boleh insyaAllah. InsyaAllah. For example, meaning your kemampuan. So sebab tu macam saya cakap tadi, the term of ba'ah, ulama yang I like this ulama ni concern. Pasal kalau kita ikut ada kemampuan. So orang punya first mentality of kemampuan is aku ada duit. Wang lah. Wang. So meaning aku dah boleh terus, okay, macam cost of living in Singapore, macam for example yearly basis maybe 60,000 for a wife. Wah, aku dah millionaire. 60,000 aku boleh full all of these 3 slots. That is kemampuan wang. Tapi sekarang keadilan. Sebab tu yang ulama ni mengatakan al-ba'ah pertama adalah kesabaran. Pasal it's not easy for us to build a relationship. Correct. Because you require a lot of patience. So firstly is patient. Pasal kalau you tak dapat patient, then how can you tegak keadilan? Correct. Then baru second is keadilan. So baru keadilan, baru ada kemampuan, harta, dan boleh kahwin. So even kalau orang tu dia tak millionaire ke apa, tapi dia memang adil, dia ada kesabaran, dia ada adil, tapi memang the wife is herself happy. Certain macam to the extent that wife dia yang even galakkan. Tak tahu, macam I saw in a TikTok kat Indonesia lah, wallahualam. Singapore tak ada macam tu lah. Susah cari ada. Senyap lah. Ada. Senyap TikTok sekarang. Ada Okay, wish. Macam kau boleh find out kat TikTok. Tak, ada bus kat dia keluar FYP. Okay. Bukan algoritma aku. Bukan. Tadi aku dulu alamak, aku lupa tadi aku nak tanya something. Okay dah, ada lagi nak tanya pasal kahwin 4 ni? Actually good explanation Ustaz. Very good. Terima kasih pasal beramai lelaki ingatkan bahawa kahwin 4 ni adalah ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah untuk berkahwin. Okay, tapi kalau kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, kalau tak boleh tahan, tak ada sabar dan juga keadilan, satu pun mencukupi. Aku dah ingat. Aku time buat TikTok live. Tak tahu ni hamlah mana tanya aku, "Jam, bila nak kahwin lagi?" Okay. So aku cakap aku nak aku mampus. Aku cakap dia, ni aku punya rational thinking Satu je aku dah pening. Legit, satu je aku pening. Apa lagi 2, apa lagi 3, apa lagi 4. So pada aku, why add on stress? Yalah. Untuk aku rational thinking tu je aku nak cakap. Aku disclaimer. But it's good. It's good rational thinking, and aku actually belajar daripada kau rational thinking lah.
Because apa Ustaz? Saya tambah sikit Okay. Keadilan ni macam apa tahu Ustaz? Contoh, saya dengan family saya ada rumah 4 bilik. Okay. Rumah HDB 4 bilik lah Okay. So sekarang ni apabila contoh kalau saya kahwin lagi satu, saya kena beli rumah 4 bilik ke ataupun beli rumah 3 bilik dah okey? Dia punya wajib adalah memberi shelter lah. So tak payah keadilan tak kisahlah. Tapi kalau for example memang you ada harta lebih tapi you memang kasih 3 bilik, then memang tu tak ada keadilan. Keadilan atas kemampuan juga. Asal aku nak tahu part ni. Okey, kau tak. Ini member aku tanya. Oh, member kau. Ada. Member kau Razi Bukan lain. Bukan lain. Razu. Zazu. Okay guys, kalau korang nak kahwin 4, kalau boleh tak digalakkan, tak sunah. Betul. Tak sunah. Tapi kalau nak korban 4 kambing boleh tak Ustaz? Yes. Boleh kan? Jom kita buat pasal kambing. Okay. Lepas ni kita jumpa di part ketiga. Salamun. So podcast ini bukan khas kepada anda oleh Nur Insan dalam kempen 3-in-1 kempen untuk korban pada tahun ini. Yes, Nur Insan mempunyai 9 tahun pengalaman dalam melaksanakan korban. Lebih dari 8,000 korban telah dilaksanakan. Jadi ada banyak package yang mana kita akan bincang sekarang ini yang telah disediakan oleh Nur Insan untuk anda melaksanakan ibadah korban this year. Yes, boleh call ataupun WhatsApp mereka di talian 87684688 ataupun lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg. Okey, ni masih lagi bersama dengan Ustaz Ash yang mana Ustaz akan terangkan kepada kami ada banyak banyak package untuk Nur Insan. Biasanya kalau kita nampak orang kalau jual dekat negara ni, negara tu, negara ni, negara tu, itu saja. Harga kambing harga berapa dah that's it. And they are trying to close a lot of sales. Tapi kita cara Nur Insan ni dengan cara kartel ni lain. Kita memang nak galakkan orang beribadah lain. Profit tak profit itu hak Allah. Itu urusan Allah. Kita Ustaz, kenapa Ustaz ingin, Ustaz kita ingin memberitahu kepada semua, okey, kalau korang nak kerjakan sales, tapi kita nak buat ibadah ni sekarang ni sama-sama, bekerjasama dengan Nur Insan. Jadi ni Ustaz banyak package ni sekarang ni. Betul, macam pening. Okey, set A ni saya baca, set A. Ini pun kita akan post dekat kita punya social media lah. Okey, open countries, harga satu ekor $199. Country selection will be determined by the organizer. Bermakna kalau contoh saya nak ambil set A ni, saya hanya bayar $199. And tak kisahlah organizer Nur Insan nak korban kambing dari negara mana lah. Betul. So macam kat sini open order, maksudnya kalau dia kadang-kadang kita tengok banyak country mak aku tak tahu nak korbankan yang macam mana. Betul. So the purpose of this set A is kita melengkapi mana yang contoh this area kurang ataupun is either kurang ataupun more in need. So kita akan tolakkan kepada negeri tersebut. Okey. Set B pula kambing, ada negara, ada Lombok, Medan, Mekah, Tarim, Yemen, Malawi, Bangladesh, Uganda, Kenya dan juga Tanzania. Semua lain-lain harga Ustaz. Asal lain harga, lain ikut breed tak, dia breed sama tapi biasalah. Tak, aku genuine question. Tak, pasal kambing kacang dengan kambing gunung lain kan? Betul. Tu pun is another thing juga. So macam that negeri pun actually ada banyak harga tapi kita just ambil as kambing kacang is apa? Kambing kacang yang kurus. Yang setahu saya dia yang I know is ada sheep and goat Biasanya kita ambil goat lah. Kita kambing biri-biri. Biri-biri Betul Faris? Feroz? Sheep is biri-biri. Sheep is biri-biri. Goat is goat yang ada janggut. Janggut. Tu kambing kacang tu katanya. Tu kambing kacang Tak tahu dia ni pakcik-pakcik. Betul. Basically kita most of it is kita ambil goat lah, not sheep. Certain negeri ada sheep. Okay. So macam for goat itself, kenapa lain pricing? It because revolve around that country punya finance, basically punya market price lah. I see. Wah, kira Tarim Yemen heavy lah sana dia jaga betul-betul lah. Betul. Grass fed yes. Memang betul terjaga. Memang betul lah Pak. Grass fed. Dia ada grass fed, dia ada soya bean fat. Ada macam ini kalau cakap pasal ni kalau daging mahal ke tu. Ini ada set C. Set C ni sekarang kita buat pasal cow. Okey, lembu Lembu. Berapa harga dia Zee? India, Bangladesh, Cambodia, Medan, Uganda, Kenya, Tanzania. Okay, dia ada satu share dengan whole cow. Kalau satu lembu, satu ekor, harga $589 untuk India. Yang paling mahal adalah Bangladesh dan Cambodia, $1,119.
Tapi kalau satu share $89, $169, Bangladesh, Cambodia $169. Ini satu share ni banyak apa Ustaz? Bermakna lembu ni kita boleh pecah 7. Jadi kita boleh korban, boleh bayar untuk satu share je. Betul. Itu dah sama dan memadai dengan seekor kambing ke ataupun lain? Sebaiknya seekor kambing. Sebaiknya seekor kambing. Yes. So disunahkan sebaiknya kalau we are doing it individually, then sebaiknya seekor kambing. So tapi kalau for example if you are doing in a family, then tu yang main peranan kau lah. Maksudnya kita agihkan 7 bahagian tersebut. Tapi kalau for example if that individually, dia tak mencukupi. Contoh on average memang seekor kambing tu dia mahal sikit. Tapi aku nak korban. Tapi contoh macam sekarang India is one of our cheapest. $89. Boleh tak? Boleh. Tu you are still sacrificing yourself atas apa yang you mampu. I see. Cuma sebaiknya kalau siapa mampu, one whole kambing lah. Betul, kalau saya contoh family of 6, kalau satu ekor lembu kira muanya boleh Boleh insyaAllah. 1,000 lebih Ni aku actually tak tahu yang camel pun boleh. Camel ada. Maybe we do not see in Singapore. Betul. Memang dia tak kebiasaan, and at the same time majority of it kat tempat most of orang jual korban is kambing sama lembu. So memang camel pun antara diboleh untuk kita korbankan lah. Which is camel kita ada 2 negeri, which is Uganda dengan and also kat Mekah saja. Ni set E ni Australia air flown to Singapore. So asal yang lain tak datang Singapore, asal Australia je boleh. Good question. So air flown ni maksudnya is air flown daging dia. Daging dia je, bukan kambing dia datang dulu baru sembelih. Correct. Even kalau yang ada kambing pun dulu, last year kita ada buat. Which is kita ada buat di mana memang kan ada few mosque yang dibolehkan. So daging, basically the kambing itself is at that mosque, so that particular person will go to that mosque and buat the sembelihan lah. Okay, basically ada orang yang authority untuk sembelihkan. So kenapa cuma daging boleh air flown je? Basically is Singaporean rulings firstly. Not any meat can entered Singapore. So that is the main reason lah. Dulu korban kambing open kata kan. Dah tak ada Dah tak boleh pasal animal rights. Serius ah? Yes, bila kau nak korban, kambing lain tak boleh tengok. Kambing lain This is set by the government. Pasal animal rights. The people yang betul-betul yang animal rights punya group ni. Bro, tu yang buat aku semangat nak pergi solat air haji tu. Tapi dah tak boleh. Dah tak boleh. Dah tak ada. Tak ada. Kalau let's say dulu I think pernah bawa masuk kambing nak disembelihkan dekat masjid, tapi mahal gila bro kambing dia. Satu kambing can be like 300 plus, 400 plus. Pasal animal rights lah. Dulu aku pernah, yang aku time secondary school kat masjid tu, kambing semua kita kejar, kita tangkap, kita tarik. Terus kena sembelih. Tapi kambing lain nampak, kambing lain takut. Because of that dia cakap. Is it? Basically that procedure so sunnah jugalah. Dan memang sunnah adalah untuk kita berbaiki dengan binatang tersebut juga. Betul. So macam kalau for example, kalau kita nak ambil satu kambing tu, kita tak boleh melihatkan. Ataupun kalau kita nak sembelih seekor kambing, antara sunnahnya is jauh daripada pandangan kambing yang lain, and also kasih kambing tersebut untuk menutup mata dan sebagainya lah. I see. Uish. Lagi apa lagi? Ada set so F. Set F is 2 goats. So maksudnya kenapa ada 2 goats? Pasal antara sunnah Nabi di mana dia dalam hadis bahawa baginda SAW menyembelihi satu kambing atas namanya sendiri, kemudian kambing kedua atas umatnya, which is para ulama mengatakan bagi yang tidak mampu. So siapa yang ada kemampuan lebih, contoh want to follow part of the sunnah, is you can buat this kurban nabawi, in which one of the kambing akan sembelih upon your name, then another one upon ummah lah. Anybody lah yang kita boleh letak lah. Yes. I see. Ni set G ni dia macam-macam nama so kita tak nak confuse orang. Betul. Saya pun first time tengok kurban insani. So kurban insani means it's a donation punya kurban. So macam under Nur Insan we have few beneficiaries. Okay. So maknanya kurban insani is kurban kemanusiaan, di mana if anyone among the listeners macam ada kemampuan lebih and then you want to help out with the beneficiary. Kadang-kadang ada orang nak melaksanakan kurban tapi tak dapat. So meaning you just buat kurban insani, in which nanti kita akan approach our beneficiary, kita akan cakap kepada, and korban ni require intention, perlu niat. Part of the syarat, kita tak boleh aku korbankan dia tu tapi aku tak cakap, tak share. So if you plan to do korban for your family members, you need to inform. Contoh macam Razi nak korbankan for mak ataupun ayah ataupun family members, then you need to inform your family members, Razi buatkan korban untuk family semua ni. So you need to inform. You cannot be I'm unsung hero,
Then I just buatkan, tapi senyap. Okay, aku senyap sacrificekan animal for my family members. Pasal korban ni kena jatuhkan niat sekali. I see. So sebab tu nak kena inform. So ni nanti siapa yang laksanakan, kita akan inform that particular person lah. Kita akan engage with that beneficiary. Kita akan cakap, oh this person do a donation to do korban for you. Tapi ni semua dekat Australia lah. Tak, any 79 is mainly kat tempat, contohnya India lah, portion of cow, ataupun kalau kita dapat a cheaper portion of a sheep or goat, which is Uganda or Kenya. Okay. Ni last ni, set akikah ni apa ni? Set akikah is... Akikah ni bila-bila masa boleh Ustaz? Yes. So akikah bila-bila masa. Sunnah akikah adalah 7 hari, 14 hari ataupun 21 hari lah, by sevens. Cuma majority of our culture, we do akikah waktu korban sekali. So memang kita are also open for akikah, tapi at the same time throughout the year we are open for akikah. Bukan just musim korban saja. Kita perlukan akikah untuk ni Ustaz. Kalau contoh kita dapat anak Ustaz. Yes. Dapat anak. So kalau nak akikah anak kita, dia nak 7 hari, 14 hari ke 21 hari? Atas kemampuan ataupun your sunnahnya, first one is 7 days lah. For 7 days. Ya, 7 days. So for kalau dapat anak lelaki, disunahkan untuk sacrifice 2 goats atau 2 kambing. sheep, 2 kambing. Kalau seorang wanita, then 1 kambing. Jadi kalau saya dapat anak, saya kalau dapat anak lelaki, saya kena akikah 2 kambing lah. Betul. Melalui Nur Insan lah. Kalau dapat anak lelaki atau anak perempuan 1 ekor Betul. Daripada Nur Insan lah. Nur Insan mana lagi yang kita boleh akikah? Nur Insan saja yang saya tahu kat Singapura ni. Alhamdulillah. Okay guys, kalau korang nak tahu lebih lanjut, all the details with visuals, korang boleh, ini korang post kat Instagram Yes. Ada post kan. Korang boleh check out Nur Insan SG punya Instagram. Ataupun nak direct inquiry, boleh call atau WhatsApp dorang di talian 8768 4688 8768 4688 ataupun pergi lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg.